Semua orang akan panjat dan ambil emas kat atas tu. Tapi itulah pengorbanan dia. Korang kena struggle, kena panjat, naik kan. Tak kisahlah patah kaki ke apa. Tapi di fasa-fasa korang naik atas tu, pasti korang akan belajar apa tu worth it. Berbaloi ke tak berbaloi ke dengan hasil usaha tu. Jadi macam tu lah. Jadi kalau korang rasa penat, penat dengan kehidupan sekarang kan. Penat lalu saya nak settlekan hutang, saya nak buat tu, nak buat ni. Tak apa. Menjadi seorang lelaki tu memang penat kan? Penat. Bukan penat sebab apa? Sebab korang tak ada pilihan untuk menjadi lemah. Contoh, kalau korang perempuan, kita jangan cakap pasal perempuan sebab perempuan ni dijaga. Okey, kita cakap pasal lelaki, kita man to man lah. Lelaki kepada lelaki. So kalau korang lelaki, korang tak ada pilihan tau nak lemah-lemah ke apa ke. Memang kalau korang tak buat apa-apa, korang akan ditenggelam oleh sejarah. So kalau korang kena belajar ilmu baru, korang kena buat benda baru. Jadi contoh kalau korang penat penat lalu kerja saya macam ni, memang macam tu. Kalau korang nak hidup yang senang, tak ada apa ni kepala, korang kena susah kan, memang pahit, memang penat. Jadi apa kena buat? Telan je sakit tu. Korang nak jadi tu, nak jadi ni, nak ada goal, nak ada target, memang kena telan je rasa sakit tu. Compare dengan orang yang tak ada plan, dia akan main buat je. Tak jadi, dah lah. Tak apa, nanti lah buat. Nantilah tu lah, inilah. Dia rasa takut sikit je. Kita nak buat lah. Dia baru nak buat ni. Alamak, takut lah. Kalau buat macam ni, nanti jadi tak jadi macam mana? So, susah kan? Bila korang terlampau takut nak buat tu, takut nak buat ni, takut, susah. Jadi, ke depan contohlah ke depan kan. Saya tak tahu apa situasi korang macam mana kan. Katakanlah korang nak bagi tahu girlfriend korang ke, nak pergi kerja tu ke, nak buat tu ke, nak buat ni ke. Fasa-fasa masa korang rasa takut tu, fasa tu lah korang kena buat. Fasa tu lah korang kena lompat. Kalau tak, korang akan dekat sisi tu je, bahaya. Jadi bila korang dekat sisi tu je, korang takkan boleh grow punya. Korang kena ambil risiko. Sebab orang yang korang nampak berjaya ni, diorang ambil risiko tau. Diorang berani untuk ambil risiko. Walaupun betul, bila risiko ni ada waktu jatuh, itulah dia risiko. Korang boleh play safe. Kalau semua orang play safe kat dunia ni, apa jadi kat dunia ni? Contohlah kalau semua orang nak play safe, nak play aman, nak play safe kan, teknologi akan lambat tau. So, teknologi is teknologi. Kita biar tu different story lah. Tapi kita beritahu lah, ni dari segi aspek seorang individu, seorang lelaki. So, kalau korang nak buat apa-apa pun, korang kena ambil risiko. Korang kena cuba buat benda yang tak semua orang nak buat. Sebab korang kena faham, waktu peluang datang tu banyak tau. Peluang tu banyak. Contoh satunya, bila ekonomi dunia tengah huru-hara.